1/5. Itulah jumlah keseluruhan perbelanjaan kerajaan Malaysia yang anda tahu disalurkan secara konsisten setiap tahun hanya untuk sektor pendidikan. Betul. Dan kalau kita tengok data dari tahun 2013 sampailah unjuran untuk 2025 nanti, peratusan tu memang tak pernah goyah. Ya, sentiasa antara 15 hingga 20% daripada bajet negara. Maksud saya, itu satu pelaburan yang sangat tinggi kan? Jauh atasi purata banyak negara maju sebenarnya. Tepat sekali. Kita di kedudukan teratas dalam rantau Asia Timur dan Pasifik, tapi bila kita cakap pasal bajet berpuluh bilion ringgit setiap tahun ni, Persoalan besar mesti timbul kan? iya, ke mana perginya setiap sen dana tu? Dan kenapa pelaburan gergasi ni tak sentiasa selesaikan masalah sistem pendidikan di peringkat akar umbi? Jadi selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita. Untuk anda yang sedang mendengar, tak kiralah anda tengah memandu atau bersantai, misi kita hari ini sangat jelas. Kita nak bedah satu dokumen rasmi kerajaan yang sangat kritikan, tapi malangnya jarang dibaca oleh orang awam. Betul, kita sedang teliti bab 10, Teras Strategik 7 daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih tepat RPM 2026-2035. Secara ringkasnya, kita nak faham macam mana Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, nak rombak total enjin birokrasi mereka. Sebab membelanjakan duit yang banyak tu bahagian paling mudah, kan? Sangat mudah. Tapi nak pastikan setiap ringgit dan setiap dasar tu betul-betul sampai ke murid dan guru di dalam kelas, itu perlukan kecekapan operasi yang luar biasa. Maksud saya, KPM ni bukan organisasi kecil. Mereka uruskan hampir 500,000 pekerja dan ada lebih 10,000 sekolah kat seluruh negara. Jadi, tanpa sistem penyampaian yang cekap, perbelanjaan bilion ringgit ni akan bocor. Dan bocor ni bukan selalu maksudnya rasuah tau. Habis tu, bocor macam mana? Ia lebih kepada kebocoran sebab pertindihan tugas, masa yang terbuang, atau rantaian birokrasi yang membelit diri sendiri. Faham. Jadi, mari kita rungkai isu operasi harian ni sebab di sinilah dokumen RPM tu bermula. Kenapa dasar yang nampak cantik di Ibu Pejabat Putrajaya tiba-tiba jadi kabur bila nak dilaksana di sekolah pedalaman? Kalau kita tengok strategi 1 dan 2 dalam dokumen tu, puncanya sangat jelas. Masalah utama KPM sekarang ialah struktur komunikasi yang terlalu atas ke bawah secara tegar. Arahan tu turun lambat sangat ke macam mana? Ya, dan melalui hierarki yang panjang. Yang lebih merisaukan, ada pertindihan fungsi yang ketara antara bahagian di KPM, Jabatan Pendidikan Negeri, JPN, dan juga Pejabat Pendidikan Daerah atau PPD. Oh, wow, 3 lapis jabatan yang buat benda lebih kurang sama. Betul. Ketiga-tiga ni ada struktur yang hampir serupa. Akibatnya, sekolah sering dapat arahan yang bertindih. Atau lebih teruk, arahan yang saling bercanggah dari 3 peringkat ni untuk satu isu yang sama. Ini ibarat kita main permainan telefon rosak dalam syarikat multinasional kan? Macam mana tu? Yalah, lembaga pengarah luluskan polisi kat tingkat 40. Menjelang arahan tu turun ke pengurus wilayah, penyelia, sampai ke staf operasi, niat asal tu dah hilang. Tepat sekali analogi tu. Arahan yang asalnya ringkas, tiba-tiba bertukar jadi borang 10 muka surat yang tak ada siapa tahu nak isi macam mana. Dan kekeliruan ni sangat merugikan produktiviti. Jadi, untuk selesaikan isu rantaian komunikasi yang terputus ni, KPM ada beberapa penyelesaian taktikal. Apa langkah pertama mereka? Maklum balas awam. Mereka nak migrasi dari sistem aduan sedia ada, iaitu SISPA. SISPA ni sistem aduan generik untuk semua agensi kerajaan tu kan? Ya, dan sebab ia generik, aduan kadang-kadang tak sampai ke pihak yang betul dengan cepat. Jadi KPM nak beralih ke sistem khusus mereka sendiri macam MOIS. MOIS, Ministry of Education Information System. Betul. Peralihan ni akan benarkan data kerosakan sekolah atau isu guru diurus secara berpusat dengan analitik masa nyata. Okey, itu bab aduan. Tapi macam mana pula dengan komunikasi dasar kepada guru-guru kat sekolah? Mereka akan kurangkan kebergantungan pada pekeliling rasmi yang panjang berjela dan penuh bahasa perundangan tu. Oh, itu memang memeningkan. Jadi mereka nak ganti dengan apa? Mereka akan guna bahan yang lebih tangkas, video pendek, dokumen FAQ atau FAQ dan infografik visual. Ya, betul.
Kementerian buat video pendek dan infografik untuk dasar rasmi. Ya, objektifnya mudah. Guru perlu faham dasar baru dalam masa 3 minit. Jadi, mereka boleh fokus pada tugas sebenar, mengajar, bukan habiskan masa berjam-jam mentafsir dokumen kerajaan. Itu satu anjakan yang menarik. Tapi, ini bawa kita ke isu struktur kerja. Anda ada sebut fasad pertindihan JPN dan PPD tadi. Macam mana mereka nak susun semula ratusan ribu pekerja ni? Dokumen ni perincikan penyusunan yang fokus pada memaksimumkan sumber sedia ada. Mereka akan kekalkan pegawai sokongan grade DJ14. Kumpulan perkeranian kan? Betul, kumpulan pelaksana ni dikekalkan kat bahagian JPN dan PPD supaya pentadbiran asas berjalan lancar. Tapi perubahan besar berlaku pada pengurusan. Apa yang mereka buat pada pengurusan? Mereka akan mobilisasi guru besar dan penolong kanan, khususnya grade 10 ke atas. Pemimpin sekolah ni tak akan terperangkap dengan tugasan pentadbiran remeh lagi. Maksudnya mereka dipertanggungjawabkan terus ke atas operasi sekolah. Ya, terus kepada keberhasilan murid. Tapi, mari kita bincang benda ni secara realistik. Boleh ke KPM buang lemak birokrasi ni tanpa ganggu operasi harian sekolah? Ibarat kita cuba tukar enjin kereta masa tengah pandu 120 km sejam kat lebuh raya. Risiko tu diakui dalam dokumen sebab tu ia bukan dibuat semalaman. Pelan ni ada garis masa 10 tahun, 2026 hingga 2035. Oh, perlahan-lahan lah maksudnya. Ya, pendekatan berperingkat. Mula dengan projek rintis kat daerah tertentu. Mereka nak nilai kelompongan bila JPN dan PPD disatukan. Sampailah sekolah cuma terima satu rantaian arahan yang tunggal, bukan 3 arahan yang bersaing. Faham. Struktur kemas, komunikasi infografik moden, semua tu nampak hebat di atas kertas. Tapi di sinilah kita masuk ke segmen yang agak sensitif. Gajah dalam bilik kan? Betul. Komunikasi hebat pun tak guna kalau staf di dalam sistem tu tak buat kerja dan sistem pula tak boleh nak buang mereka. Ini membawa kita kepada strategi 2. Khususnya Prakasa 2, pelaksanaan dasar pemisah atau exit policy. Bila saya baca sumber untuk kupasan hari ini, ada satu data dari sistem HRMS yang sangat mengejutkan. Tentang markah penilaian tu. Ya, ada lebih 1,000 pegawai yang dapat markah laporan nilaian prestasi tahunan, LNPT, di bawah 60%. 60% tu tahap minimum yang paling asas tau. Maknanya secara rasmi mereka memang tak berprestasi? Tepat sekali. Tapi lebih 1,000 orang ni masih selesa bekerja dalam sistem kita. Macam mana ketirisan ni boleh dibiarkan berlarutan? Pendedahan ni sebenarnya satu langkah telus dari KPM. Selama ni, masalah berpunca dari proses tata tertib dan buang kerja yang ambil masa terlama-lama, bertahun-tahun. Penuh dengan amaran, rayuan. Ya, kerenah birokrasi yang tiada kesudahan. Akhirnya ketua jabatan ambil jalan mudah, biarkan saja mereka dalam sistem atau tukarkan ke jabatan lain. Tanpa selesaikan masalah akar umbi. Cuba bayangkan, kalau kat syarikat swasta, anda ada pasukan projek pembinaan berpuluh juta ringgit. Beberapa pekerja asyik punting atau rosakkan kerja. Memang dah lama kena buang. Tapi pengurus tak nak pecat sebab malas nak isi borang sumber manusia, alasan dah kerja 8 tahun. Ia bukan jerugikan duit syarikat, tapi hilangkan motivasi pekerja lain yang terpaksa galas beban tugas tu. Dan dalam KPM, projek yang terjejas tu ialah masa depan anak murid kita. Jadi, apa plan RPM ni untuk percepatkan proses tersebut? Langkah yang diambil sangat drastik. Mereka rombak SOP penamatan perkhidmatan. Paling utama, pendekkan tempoh penilaian khas. Dipendekkan kepada berapa lama? Dari 12 bulan, dipadatkan kepada kurang daripada 6 bulan. Tunggu, kurang 6 bulan nak buang penjawat awam. Itu sangat pantas untuk standard kerajaan. Betul. Dan untuk pastikan keadilan, ia dikendalikan oleh Panel Penilai Prestasi Khas atau PPPK. Entiti ni bebas dari pengaruh ketua jabatan tersebut. Oh, panel pihak ketiga lah ni. Ya. Dan dokumen ni juga kenalkan penguatkuasaan penuh normalisasi skor prestasi. Boleh anda terangkan fasal normalisasi skor ni? Macam mana ia berfungsi kat sekolah? Ia nak hapuskan budaya markah kesian. Selalunya, pengetua akan bagi 85% ke atas kat semua cikgu bawah dia. Sebab nak elak gaduh, nak jaga keharmonian pejabat kan? Ya, atau malas nak jawab dengan orang atas. Normalisasi ni paksa sistem ikut lengkung normal atau bell curve.
Pemeringkatan paksa. Maksudnya kalau ada 100 cikgu, tak mungkin 100-100 tu dapat markah penuh. Tepat. Mesti ada yang cemerlang di atas, majoriti di tengah dan sistem akan dedahkan mereka yang betul-betul lemah di bawah lengkung tu. Saya terpaksa mencelah kat sini. Paksa pemeringkatan dan buang kerja dalam 6 bulan ni nampak cekap. Tapi takkah ini boleh wujudkan budaya kerja yang toksik atau penuh ketakutan? Itu kebimbangan yang wujud. Dan apa nak halang bos dari salah guna kuasa? Entah-entah dia cuma benci staf tu secara peribadi lalu guna alasan prestasi rendah untuk buang dalam tempoh 6 bulan tu. Atas sebab itulah kerangka ni ada elemen semak dan imbang. Staf tu masih ada hak representasi perundangan untuk bela diri. Jadi panel bebas dari TI akan tentukan. Ya, PPPK tak libatkan ketua jabatan. Mereka semak data objektif macam kehadiran atau KPI murid. Bukan cuma ulasan subjektif bos tu. Berdasarkan data empirikal lah. Ya, matlamat KPM jelas. Mereka kena bersihkan komponen enjin yang rosak. Cuma penjawat awam yang kompeten layak berada dalam ekosistem pendidikan kita. Logiknya memang kukuh. Buang yang rosak, sistem jadi ringan. Tapi membuang deadwood ni baru separuh penyelesaian. Selepas buang, macam mana KPM nak perkasa pemimpin sekolah yang betul-betul hebat? Berdasarkan strategi 3, jawapannya berpusat pada satu benda. Autonomi terpimpin. Sebelum kita pergi jauh, jelaskan sikit beza autonomi lama dengan yang baru ni. Sebab perkataan autonomi ni selalu dilaungkan, tapi tak nampak kesan kat lapangan. Dulu, autonomi memang wujud dari 2013, tapi sangat terhad. Cuma libatan pengurusan kewangan dan hanya untuk sekolah yang dapat audit cemerlang 3 tahun berturut-turut. Maksudnya sekolah elit sajalah yang merasa. Betul. Tapi untuk 2026-2035 ni, autonomi diluaskan secara agresif. Ia merangkumi kurikulum tambahan, hal ehwal murid, sumber manusia di sekolah dan paling ketara penjanaan kewangan. Ini yang paling saya suka bila baca dokumen tu. Prakarsa 2 sebut pasal pulangan pelaburan atau ROI. Sekolah diberi kelonggaran nak buat duit sendiri secara sah. Ya, mereka nak optimumkan fasiliti sekolah. Dulu, nak sewakan kemudahan tu terikat dengan perkeliling ketat. Mungkin cuma dewan. Sekarang, sekolah ada lampu hijau untuk sewakan lebih 9 jenis prasarana kepada luar. Macam padang rumput untuk kelab sukan atau makmal komputer berhawa dingin untuk kursus hujung minggu. Tepat. Dan yang paling menarik, pengetua diberi kuasa letak harga caj sewaan mengikut harga pasaran. Mereka bertindak macam pengurus fasiliti komersial. Ya, dan duit sewaan ni tak masuk ke kantung KPM. Ia disalurkan terus ke akaun kumpulan wang sumbangan awam sekolah, akaun SUA. Oh wow, implikasinya sangat besar. Duit tu boleh terus digunakan. Kalau dulu, bumbung kelas bocor, pengetua kena isi borang, hantar PPD, tunggu kelulusan JPN. Boleh makan 6 bulan baru jurutera sampai. Betul. Tapi sekarang, pengetua ni ibarat CEO syarikat pemula atau startup. Bumbung bocor hari Isnin. Diguna duit sewaan, panggil kontraktor tempatan. Hari Rabu, bumbung dah siap baiki. Murid tak terjejas. Tepat sekali. Autonomi ni potong rantaian kelulusan yang membantutkan operasi. Pentadbir urus sekolah berdasarkan keperluan data komuniti mereka sendiri, bukan sekadar ikut arahan atas. Tapi beri kuasa ala CEO kat lebih 10,000 pengetua, ni bukan risiko pengurusan yang amat gergasi. Tanpa pantauan, ia boleh jadi huru-hara. Salah guna kuasa, kegagalan operasi. Macam mana KPM nak halang dasar ni dari meletup? KPM sedar hal ni. Serah autonomi tanpa kawalan tu memang resepi bencana. Sebab tu wujud strategi 4, Pelan Pengurusan Perubahan dan Risiko yang komprehensif. Sistem pemantauan mereka macam mana tu? Puluhan ribu sekolah serentak tau. Pemantauan hybrid. Lapisan manusia melibatkan pelantikan ejen perubahan di setiap aras pentadbiran. Ejen perubahan ni buat apa? Keluar arahan daru? Tidak. Mereka pantau penerimaan dasar kat lapangan. Dan lapisan kedua ialah teknologi melalui papan pemuka digital atau dashboard yang rekod penunjuk risiko secara masa nyata. Algoritma tu pantau risiko jenis apa? Duit saja ke? Ia pantau 6 risiko utama, kewangan macam dana operasi habis, operasi macam tak cukup guru, risiko teknologi bila pelayan jatuh waktu periksa, risiko reputasi, aduan ibu bapa, dan keselamatan serta bencana. Betul. Setiap risiko ni pula diletak di bawah tanggungjawab pemilik risiko yang spesifik. Sistem tahu automatik siapa yang kena jawab kalau bumbung runtuh.
Oh, kat sini saya perlu bersikap kritikal sikit. Untuk kita yang biasa tengok dokumen kerajaan, selalu nampak corak yang sama. Ada dashboard canggih, graf cantik, jawatan kuasa pelbagai nama. Atas kertas memang sentiasa nampak sempurna. Ya, tapi adakah struktur unit risiko ni betul-betul ada gigi? Maksud saya, boleh ke mereka hentikan terus dasar yang gagal di pertengahan jalan? Atau ni cuma sistem pasif kumpul data, laporan tahunan? Ini poin yang sangat valid. Cabaran sebenar bukan pada teknologi dashboard tu, tapi budaya manusia. Budaya nak sorok kesalahan? Ya, kecenderungan pengurus pertengahan memanipulasi atau sembunyikan amaran merah dari dashboard tu supaya bos tertinggi tak marah. Semata-mata nak jaga air muka jabatan. Tizam politik yang sangat besar diperlukan kat situ. Baiklah, kita dah kupas dari infografik pantas, buang penjawat awam guna normalisasi skor, kuasa CEO pengetua, sampailah ke pemantauan digital. Satu plan rombakan yang sangat holistik. Jadi persoalan akhir untuk anda yang mendengar, yang mungkin kerja swasta atau ibu bapa yang tak suka birokrasi, kenapa anda patut ambil berat fasal plan dalaman KPM ni? Sebab enjin KPM hari ini adalah kilang yang sedang cetak tenaga kerja anda untuk masa depan. Pemikiran kritis graduan yang akan mohon kerja di syarikat anda tu ditentukan oleh kecekapan kementerian ni hari ini. Dan kalau kita balik ke awal perbualan tadi, kecekapan ni bermaksud wang cukai anda yang mewakili 20% bajet negara tu betul-betul dioptimumkan. Tiada lagi kebocoran melampau. Betul. Nilai ringgit peleburan mesti sampai ke pengalaman murid di bilik darjah. Sempurna. Tapi sebelum kita tutup perbincangan, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran luar kotak tentang dasar otonomi terpimpin tadi. Kelonggaran jana pendapatan tu. Ya, katakan dasar ni berjaya. Beribu sekolah mula bertindak macam syarikat, jana duit ke dalam akaun SUA mereka. Bunyi macam sesuatu yang sangat positif kan? Ya, tapi fikirkan realiti ni. Adakah kuasa kewangan ni akan rapatkan jurang pendidikan atau tanpa disedari melebarkan lagi jurang tersebut? Macam mana tu? Bayangkan sekolah elit kat bandar KL. Ada auditorium, padang sintetik, parkir luas. Itu lubuk emas, boleh disewakan berpuluh ribu sebulan. Berbanding sekolah pedalaman yang tak ada fasiliti langsung. Tepat. Sekolah kampung cuma ada padang berdebu, tak ada apa nak disewa. Sekolah bandar makin kaya dengan dana luar, sekolah pedalaman kekal miskin dan bergantung pada bajet kerajaan. Adakah rombakan ni beri kelajuan yang adil atau kita cuma pasang enjin turbo pada kereta yang memang dah duduk kat depan? Fikir-fikirkanlah. Don't forget to subscribe and share.